12, 946. So untuk player Ninja 2023 ke atas, okey, 2023 ke atas saja, dia ECU duduk di bawah ni bawah ni, bukan dekat belakang macam tu. Okey, so hampa kena buka kabel tepi tangki, hampa selok macam tu lah, buang pipe angin dua ni, hampa selok ECU ada bawah ni. Okey, okey geng, bukan yang 3 soket ni yang atas, yang bawah geng, yang dia tulis Denso di bawah tu. Sat lagi tu tunjuk je. Okey geng, yang besar tu tu. Ni. Okey, buka main. Okey geng, dah ni ECU dah. Tu soket 2 bukan soket 3 punya. Alright, so hampa tengok kod dia. Tengok kod dia. Ni model 2023 1378. So saya ada almost semua dah kod Ninja. Okey, yang mana Ninja 250 2 piston, saya ada semua kod dah. Boleh remake, tak ada masalah. Cuma paling susah nak buka ni tahun 2023 sampai 2025. Model lain ada belakang ni saja, tak ada pening. Okey, sambung balik. So ni saya tengah masukkan map 1378 Ninja 250 2023. Okey, kita dah siap remake. So duk pasang balik. Ni nampak tu, pasang balik. Dia remake tu sat je, nak buka pasang tu yang ambil lama, model 2023 ni. Tapi tak apa, owner buka pasang ni hari, so lambat pun tak apa. Right, dah pasang, kita test dulu. Macam mana sekali start mantap. Okey, sekali kita pergi bagi dia try, kita tengok macam mana padu tak padu remake. Remake dia patah dia. Macam mana okey? Kau nak beli eraser? Nak beli eraser kau nak pakai ni? Ini betul lah. Eraser nampak lah. Alright, mantap. Tak bawa ada